I'm pregnant 2 months. Dua bulan? Yes. Macam mana boleh 2 bulan? I suruh you makan pil perancangan, you tak makan ke? Baby, I cuma tak makan sehari je. Allah. Habis tu you tu pun tak nak pakai protection. You tak tahu I hadap hidup I yang makin serabut ni sebab I makan pil hormon tu. Sekarang macam mana? I ni belum betul-betul official lagi cerai dengan Hana. Memang macam ni lah lelaki kan? You tahu nak sedap je. Ha? Masa you tengah seronok, you tak ingat dunia pun. Bila dah jadi macam ni dekat I, terbabas macam ni, you boleh keluarkan kata-kata bodoh you kat I kan? No, bukan kata-kata bodoh, bukan alasan bodoh. Okey, minta maaf. I'm so sorry. I sayang you, I betul-betul cintakan you dan I akan kahwin dengan you. Tapi bukan sekarang. Okey? Tunggu. Boleh tunggu tak? Sampai I betul-betul cerai dengan anak. Boleh? Kenapa I nak kena tunggu cerai? Kenapa? You sanggup jadi nombor 2 ke? Habis tu baby ni macam mana? You nak biarkan dia lahir tanpa ayah ke? Hah? Aduh, susah ni. Kalau si Sakul dengan Nasrin ada anak, mesti makin banyak tanggungjawab dia. Sasahlah dia akan ketepikan keluarga aku. Dah ada hutang Abang Saleh belum habis. Belanja sekolah Fahri pula makin banyak.